Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng yang belum jemput-jemput lah subscribe, tekan notifikasi untuk video-video terbaru daripada channel ini dan tanda sokongan anda. Okey, pada video kali ini sangat menarik untuk mengkongsikan tarikh pembayaran fasa 1 dan fasa 2 yang tular dan ia logik. Jom kita mulakan. Baik, tarikh yang tular ini admin ada jumpa di beberapa posting di media sosial. Okey, dan admin membiarkan saja. Namun, walau bagaimanapun ada penonton dan juga subscriber di channel ni yang berkomen perkara yang sama dan setelah admin teliti, kelihatannya tarikh yang diberitahu itu agak logik dan berkemungkinan besar fasa 1 dan fasa 2 akan jatuh pada tarikh tersebut. Okay, walaupun tak ada kesahihan lagi, tapi kelojikannya ada dan kemungkinannya ada. Baik, sebelum kami nak maklumkan tarikh yang disebut-sebut itu kami nak bagi tahu dulu ini ialah tarikh yang diramal akan berlaku dan ia logik. Okey, jadi kena faham. Tarikh yang bakal kami sebut ni yang dikongsikan bukanlah suatu tarikh yang rasmi, tapi logik dan berkemungkinan. Okey, kalau lagi pun mungkin lagi beberapa hari saja daripada tarikh yang disebut tu. Okey, itu makluman semua hasil perkongsian daripada sahabat subscriber di channel ni seperti berikut Salam bang, STR fasa 1 mula dibayar pada 23 hari bulan 1 2026 dan STR fasa 2 pada 8 hari bulan 3 2026. Okey, dekat situ kita boleh nampak fasa 1 dan fasa 2 itu tidak digabungkan. Maksudnya fasa 1 pada satu tarikh yang lain dan fasa 2 pada tarikh yang lain. Cuma berselang 1 bulan saja, bulan 2 selangnya. Okey, jadi dekat sini walaupun tarikh itu telah pun dimaklumkan oleh penonton dan ada beberapa posting juga yang menyebut dengan tarikh ini. Okey, tarikh ini admin cakap memang logik 23 hari bulan Januari dibayar bersempena sambutan Tahun Baru Cina dan untuk fasa 2 pula bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Okey, dekat sini kita boleh nampak jurangnya macam mana. Kenapa 23 hari bulan 1 sedangkan perayaan Tahun Baru Cina pada bulan 2? Kita kena faham pembayaran mengambil masa berperingkat. Biasanya mengambil masa sehingga 2 minggu lebih untuk selesai sepenuhnya. Okey, jadi kalau 23 tu dikatakan 23 hari bulan Januari tu kalau dikatakan sebagai permulaan tarikh pembayaran fasa 1, ia logik. Sebab ia akan berlarutan sehingga ke sambutan Tahun Baru Cina yang mana dalam kalender jelas yang menunjukkan sambutan Tahun Baru Cina bagi tahun 2026 pada pertengahan bulan 2 pertengahan bulan Februari. Manakala untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri pula jatuh pada bulan 3 lah cerita dia, bulan Mac. Jadi kalau permulaan tu pada 8 hari bulan Mac, memang logik lah ambil masa sehingga lebih kurang 2 minggu untuk melengkapkan pembayaran sebagai selesai pada tarikh yang sambutan tersebut. Jadi berdasarkan tarikh yang dikongsikannya 23 hari bulan 1 untuk fasa 1 dan 8 hari bulan 3 untuk fasa 2, tarikh itu sangat logik. Okey, selangnya 1 bulan saja dan ia bukanlah berturut-turut. Ada kelojikan di situ dan memang ada besar kemungkinannya pembayaran akan bermula fasa 1 pada bulan 1 dan fasa 2 pada bulan 3. Itulah adanya yang ingin nak sampaikan hasil daripada perkongsian penonton dan juga subscriber di channel ini. Okey, walau bagaimanapun banyaklah posting yang admin jumpa di Facebook pun ada walaupun posting tu tak mendapat sambutan, tapi singgah di wall admin lihat logik, masuk akal dan boleh diterima pakai. Walau bagaimanapun, bila menyebut tentang tarikh, kita kena tunggu satu pemakluman tarikh yang rasmi. Barulah kita boleh anggap satu perkara itu sahih dan betul. Okey, tapi admin tidak menolak kemungkinannya fasa 1 pada bulan 1 dan fasa 2 pada bulan 3. Okey, baik. Semoga jelas dengan apa yang disampaikan. Okey, apa-apa pun kita kena tahu dululah kita lulus ke tidak dan dapat ke tidak. Okey, untuk isi rumah dan warga emas tiada pasangan penerima STR tahun 2026. Okey, jumpa lagi. See you guys in my next video. Assalamualaikum
Salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.